Aku pelik di dalam media sosial mempamerkan orang kaya saja menyambut hari raya dengan begitu meriah sekali. Mentang-mentanglah mereka harta banyak, mereka bukan main lagi dengan bongkak dan sombongnya menunjuk kekayaan mereka di hadapan ramai. Tetapi tahukah kita nasib orang miskin menyambut hari raya macam mana? Tidakkah kita sedar bahawasanya mereka ini sepatutnya kita pandang nasib mereka? Dan aku nak beritahu kawan semua bahawasanya bila kita mati besok, golongan yang susah inilah yang diutamakan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam syurga dahulu. Begitu juga dengan Nabi kita, bukannya orang kaya, orang yang susah. Dan begitu juga Nabi kita juga anak yatim. Semoga aku memberi peringatan supaya kita sedarlah, kaya itu tidak menjamin kita masuk syurga di akhirat kelak. Aku berdiri di hadapan pintu syurga, kata Nabi. Tengok fa iza ammatu ahliha al-fuqara. Aku tengok majoriti penduduk syurga adalah di kalangan fakir miskin. Tuan-tuan, siapa majoriti ahli syurga? Orang miskin ke orang kaya? Orang miskin. Hati-hati orang yang Allah bagi harta, tempat kalian sedikit di dalam syurga. Hati-hati orang yang amanahkan harta di tangan dia. Nabi habaq, harta yang ada di tangan kita Allah amanah je, tumpang letak. Allah ambil kekayaan dunia, tumpang letak di tangan kita, letak atas nama kita. Nabi kata Allah nak tengok bagaimana kamu uruskan amanah itu. Apakah kesemuanya untuk kesenangan kamu sahaja, ataupun sebahagian besarnya dikongsi dengan orang lain yang Allah takdirkan miskin kepada mereka.